Kita sambung perbicaraan kitab Hidayatus Salikin pada muka surat di 341, pasal yang kedua insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 341. Pada menyatakan adab orang yang belajar. Okay, kita dah sampai ke penghujung, no? Iaitu adab orang yang belajar. Yang lepas adab orang yang berilmu. Termasuklah muat ayat sekali. Hari ini adab orang yang belajar. Adab pelajar kita lah. Pelajar ni dia tak kira usia. Betul kan? Bermula daripada usia kita dilahirkan. Di situlah bermulanya kita sebagai seorang pelajar. Sampailah seterusnya, sampai kita mati, kita ini semuanya pelajar. Kenapa? Kerana Nabi SAW ada bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada apa tu? Wayat sampai ke liang lahat. Maksudnya mula hidup sampai akhir mati, kesemuanya adalah kita ini penuntut ilmu. Jika kita tidak menjadikan diri kita ini penuntut ilmu, maknanya kita sudah melanggar etika sebagai seorang hamba Allah. Tak apa. Lewat. Jadi, kalau kita tak menjadikan diri kita dalam hidup ni sebagai penuntut ilmu, maka kita dah melanggar satu etika hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana saja kita berada, kita niat dalam hati, ya Allah, aku menuntut ilmu, aku adalah seorang penuntut ilmu. Maka di mana saja kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita ambil. Kadang-kadang ada majlis ilmu di luar kawasan kita, kita singgah masjid, kita tak ada hal ehwal yang kelam kabut untuk nak bergerak. Sekejap ada di majlis ilmu. Kadang-kadang kita boleh dapat ilmu di corong, radio, TV. Boleh. Kadang-kadang kita boleh dapat ilmu di papan-papan iklan. Boleh dapat ilmu. Kadang-kadang kita dapat ilmu direct daripada sahabat, kawan, siapa-siapa saja. Kadang-kadang daripada anak kita sendiri pun kita boleh dapat ilmu dengan sikap dia ataupun dengan akhlak dia ke, kita boleh dapat ilmu. Dan apa yang berlaku di sekitar kita ataupun di sekeliling kita, kesemuanya itu boleh membawa ilmu kepada kita. Dengan syarat, kalau kita ingin mengambil iktibar. Kalau kita tak dapat ambil iktibar, maknanya kita tak dapat ilmu. Contoh. Yang pelajar UPSI yang orang viral tu kan, dia seorang yang, antara ramai-ramai dia seorang yang naik nama kan, dengan Qurannya, kemudian dengan hafalannya, kemudian Quran dia tu Quran yang ditulis. Kalau orang yang ambil manfaat, ambil iktibar, dia akan dapat. Kalau orang yang tak ambil iktibar, dia tak akan dapat. Dia hanya tengok Quran yang ditulis. Dia hanya tengok warna, bau wangi dia. Dia hanya tengok orang ramai menyanjungnya. Itu saya dia dapat. Tapi iktibar di sebalik itu apa? Iktibar di sebalik itu Allah nak suruh kita dekat dengan Al-Quran dan istiqamah. Tak kira lah Quran tu tulis ke, Quran tu tak tulis sendiri ke, cetak ke, tak kisah. Yang penting iktibar antara dia, kita kena jadikan Quran itu istiqamah dalam hidup kita, mana kita berada. Kalau kita tak dapat macam tu, maka kita tak dapat ilmu daripada peristiwa tersebut yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi senang cerita, di sekeliling kita ni semuanya adalah ilmu yang Allah nak bagi.
maka kita niat sentiasa, ya Allah, aku ni sentiasa menuntut ilmu di mana sahaja yang bermanfaat, insya-Allah. Sudah. Okey, kita tengok. Dan adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 11 perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adab penuntut dan juga adab orang yang mengajar. Adab orang yang mengajar yang lepas dah ada. Okay. Hak yang kedua ni pun boleh join sekali. Penuntut dan mengajar. Okey, kita tengok yang pertama. Apa adab sebagai penuntut? Apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Murid dengan guru, bila dia bertemu, cepat-cepat murid tu kena bagi salam. Jangan lengah, jangan buat tak peduli, jangan buat tak nampak, jangan orang panggil apa, berselisih bau, tak kenal, jangan. Sebab itu guru kita, kita nampak daripada jauh, oh itu guru aku, bila aku berselisih dengan dia, aku akan cepat memberi salam. Jadi, Assalamualaikum. Dah, itu di antara adab. Jadi kita kena ajarlah ke anak-anak kita dengan guru dia orang. Kadang-kadang ada setengah bila dia nampak guru dia dekat luar sana, dia lari. Pun ada kan budak-budak kan kita ada tengok. Dia lari. Katanya malu kan, malu. Malu apa macam tu? Kan? Dia lari di simpang jauh. Sebab apa? Sebab tu ada cikgu. Jangan. Kita ajar jangan lari, jumpa bagi salam, tegur. Macam tu. Kalau dah biasa macam tu, habis kan? Jadi kesianlah cikgu tu. Dia ada anak murid, tiba-tiba anak murid dia lari. Allahu Akbar. Yang kedua, bahawa jangan membanyakkan kata-kata pada hadapan guru tu. Maksudnya jangan, mulut tu kena jaga. Di depan guru, kita jangan cakap banyak. Kita lebih mendengar daripada bercakap. Ada penting baru tanya. Ya, habis. Sampai hajat kita ada soalan, kita tanya. Dia jawab, kita diam, kita dengar. Kita rasa tak puas hati, kita tanya. Macam tu. Bukan dia nak cakap, kita celah. Dia nak cakap, kita celah. Dia tak ada nak lebih lagi, kita duduk celah dia. Tak boleh. Biar dia cakap sampai habis apa yang dia nak sampaikan, maka itu adab seorang penuntut. Itu dalam majlis. Di luar majlis pun sama. Kalau kita dengan guru kita, biarlah dia bercakap. Kita jangan duduk selit-selit. Habis dia cakap, barulah kita boleh nak selit apa-apa, terserah. Itu adab bercakap dengan guru. Okey. Yang ketiga, bahawa jangan ia berkata-kata barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Dia tak payahlah duduk pandai-pandai nak sebut sesuatu yang guru dia tak tanya dah. Tak payah. Jadi maknanya apa? Dia kena jawab ataupun dia kena cakap, dia kena bagi tahu apa yang guru dia tanya. Yang selebihnya buat apa? Kalau dalam majlis ilmu, dia mendengar, mencatat, menulis. Macam tu. Dia tidak dibenarkan bercakap, melainkan ada keperluan. Itu adab. Ya. Jadi benda tu kita kena bagi tahu lah juga ke anak-anak cucu cicit kita tu. Sama ada di sekolah rendah menengah, di universiti sekalipun, tetap kena ada adab. Nak tanya, kena angkat tangan, dan maklum, baru boleh. Kalau kita tak setuju dengan pandangan guru kita, kita boleh menyatakan tapi dengan penuh adab. Bukan guru kita cakap, tak ada nak habis, kita tak setuju, kita pun celah masuk. Tak boleh. Biarkan dia bagi habis dia ucapnya. Kita ada, kita bagi tahu dengan berhikmah. Sudah. Tanpa ada
rasa kurang hormat daripada anak murid kepada guru. Okay. Hari ini bukan setakat macam tu lah. Murid tengking guru pun ada kan. Murid tengking guru, murid marah guru kan. Kemudian murid pelekeh guru kan. Hari ini cukup luar biasa. Murid saman guru. Pelik-pelik semua. Itu petanda apa? Itu petanda pelajar itu tak ada berkat. Itu petanda penuntut tersebut tidak ada berkat dalam ilmu dia. Bila tak ada berkat dalam ilmu dia, bahaya. Dan kita jangan ajar anak-anak kita tidak berkat dengan guru. Kita jangan ajar macam tu. Contohlah, anak kita, cucu kita balik mengadu, cikgu tarik telinga ke mana atau ke apa, kita pun nanti sat cikgu ni. Suka buat macam tu tak? Nanti saat cikgu ni, ya, mama tarik telinga dia balik. Boleh. Jangan ajar macam tu. Walaupun kita melawak, kita nak redakan dia, tapi kita jangan ajar macam tu. Kalau kita ajar macam tu, kita dah mengajar dia kurang sopan. Itu tak boleh. Okey, keempat. Bahawa jangan ia bertanya, akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Kemudian tu maksudnya selepas. Itu bahasa kita. Kemudian maksudnya selepas. Daripada minta izin daripadanya. Jadi kalau nak tanya, kena minta izin. Sekejap. Saya nak tanya. Dah tanya. Kalau dia kata, sila. Kalau dia kata saya nak tanya, guru dia kata, tak payah tanya. Sudah, kita jangan tanya. Itu adab. Dan bertanya soalan tu, soalan yang munasabah. Di zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang rajin bertanya. Ada soalan yang munasabah, Nabi jawab. Ada soalan yang tak munasabah, yang menyebabkan soalan tu umpama macam orang-orang umat terdahulu yang umat Yahudi yang banyak tanya, banyak songit. Dalam satu isu, saya boleh buat contoh, ada seorang sahabat ketika mana Nabi SAW sampaikan ilmu, khutbah dalam satu majlis berkaitan dengan haji. Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai semua, inna allaha farada alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kamu. Fahajju, maka buatlah haji. Takat tu, tiba-tiba ada yang mencelah. Ya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kami nak kena buat haji tiap-tiap tahun? Dia mencelah macam tu. Dia tak minta izin, dia celah. Apakah kami nak kena buat haji tiap-tiap tahun? Nabi diam. Nabi tak jawab direct. Biasanya Nabi jawab, tapi Nabi tak jawab. Nabi diam. Sampai lelaki tadi ulang 3 kali. Nabi tetap diam. Lepas habis soalan dia 3 kali, maknanya dia tak puas hati lah. Lalu Nabi pun jawab. Tapi jawapan Nabi bukan direct. Sambil jawab, sambil tegur. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, kalau aku kata ya. Soalan dia lah. Jawapannya, kalau aku kata ya, maka nescaya wajib kamu buat tiap-tiap tahun. Maknanya apa? Kalau kita faham maknanya apa? Nabi tak jawab direct, tapi sambil jawab, sambil tegur. Maknanya apa? Haji itu bukan tiap-tiap tahun. Macam tu yang Nabi jawab. Kemudian Nabi tambah lagi, apa yang aku suruh buat, apa yang aku larang, tinggalkan. Jadi Nabi bagi tahu, aku tak suka kamu jadi seperti umat yang terdahulu. Mereka hancur, mereka rosak disebabkan banyak soalan-soalan yang tak wajar sehingga mereka menyalahi para nabi mereka. Nabi tegur dan Nabi bagi jawab. Nabi bagi tahu perlunya kepada
tata susila ada. Okey nak? Seterusnya, yang kelima, macam ni pun kita kena ajar kat anak kita juga, cucu kita kan. Nak tanya, minta izin. Bukan main celah masuk. Itu ada. Okey, yang kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Yang ni pun kena jaga. Guru dia bagi tahu sesuatu perkara, sesuatu hukum. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, ada ustaz lain kata macam tu. Selalulah kita dapat macam tu. Jangan dah buat macam tu. Dia seorang guru kan bagi tahu hukum dia macam ni, begini. So kita pun kata, Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz, ada ustaz ni kata macam ni. Okey, benda yang sama. Jangan macam tu di depan guru. Tanya kita apa tu jangan macam tu. Jadi kita biarlah. Kalau guru tu kata, okey, kalau apa-apalah dia bagi tahu, kita terima saja. Yang nanti kalau kita nak tanya, kita tanya macam mana? Angkat tangan, minta izin kita tanya. Kita tanya, ada tak fakta hukum yang macam ni? Yang ustaz tu kata. Tapi dia tak sebutlah ustaz tu. Contoh, ustaz tu kata, kita orang perempuan kalau sentuh kan, ataupun dia bukan gambar kita. Orang perempuan kalau sentuh orang lelaki batal sembahyang, contoh kan. Dan kita pun dengar ustaz ni kata tak batal. Kan kita confuse. Kita pun nak celak. Jangan celak. Kalau kita nak celak, kita buat macam mana? Kita angkat tangan minta izin. Saya nak tanya satu soalan lagi. Boleh tak? Ada tak ulama lain kata tak batal? Kita jangan kata, Ustaz ni kata tak batal. Jangan macam tu. Itu satu kesilapan. Sebab dia menyangkal apa yang disampaikan oleh gurunya dengan guru lain. Jangan. Okeylah. Seterusnya, jadi maksudnya macam mana kita nak tahu lebih detail cara kita bersoal. Itu teknik yang kita kena pandai. Okay. Ada setengah orang dia pakai celah masuk. Itu maknanya kurang keberkatan. Bila kurang keberkatan, ilmu yang dia dapat kurang manfaat. Itu je lah. Dia ada ilmu tapi tak manfaat untuk dia. Berapa ramai orang yang menuntut ilmunya banyak tapi tak memberi kesan kepada diri dia. Kenapa? Tidak bermanfaat. Kan kita diminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ataupun kita minta lindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak manfaat. Kenapa kita kena minta lindung? Kerana ilmu yang tak bermanfaat tu, kalau kita dapat, bahaya. Kenapa bahaya? Kita ada pengetahuan, ada ilmu, tapi tak memberi kesan kepada kita. Jadi, sama macam orang yang tak ada ilmu. Biarlah ilmu yang kita dapat sikit, tapi ilmu tu memberi kesan, menyerang. Kan? Dengan apa yang kita ada, maka kita terbaik. Okey, yang keenam. Bahawa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Maka menyangka bahawasanya ia terlebih benar daripada gurunya itu. Atau terlebih mengetahui ia daripada gurunya itu. Maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu, lagi kurang berkas. Ini apa maksudnya? Bila guru dia cakap, dia jangan duk bagi isyarat menyalahi apa yang dia cakap. Contoh, guru dia cakap, cakap apa? Contoh dia cakap, kita kalau korban, kita bagi ke orang sikit cukup dah. Hak lebih kita ambil ke kita semua.
Kalau kita korban, gimana korban? Kita bagilah dekat orang miskin, seorang 2 orang miskin, seorang sekilo, kita bagi 3 orang miskin. 3 kilo lah. Bukan, 3 kilo kita bagi kat dia. Nah, hak lebih tu, semua kita balik makan kat orang. Bila dia, ustaz dia cakap macam tu. Lepas tu, yang dia duduk kat belakang, dia duduk kat depan ustaz dia. Tak boleh buat macam tu. Kenapa dia buat macam ni? Dia tak puas hati. Dia tak puas hati, ni pelik lah ni. Pelik lah ni, korban biasanya orang duk bagi 1/2, 1/3, 1/3. Dia duk bagi ke orang miskin 3 orang, habis dia sapu makan dia semua. Dia buat isyarat kat belakang, giling lah, dia buat apa macam, tak boleh. Kalau dia tak puas hati, dia kena tanya. Saya nak tanya. Yang macam ustaz sebut tadi tu, yang setahu saya, cik, buatlah ya. Setahu saya, 1/3, 1/3, 1/3. Barulah ustaz tu boleh terang. Baru dia boleh terang. Boleh tak buat macam yang disebutkan tadi? Boleh ke tak saya nak tanya? Kita bagi daging korban. Bagi 2 orang, 3 orang ya, orang miskin. Dah. Lain kita orang balik makan. Itu lah. Kan ada belakang tu giring. Tahu dah ada ni, tahu dah. Ustaz ni tahu dah. Okey. Cara pembahagian daging korban, dia macam ni. Dia ada step. Paling minimum kita sembelih korban, kita bagi paling minimum kita sembelih korban sudah memadai dengan memberi sedikit kepada fakir miskin walaupun seorang. Lebih tu kita makan. Itu paling minimum. Hak tu paling tak baik lah, paling tak afdal lah, paling leceh lah kita kata. Tapi tercapai tak korban kita? Tercapai. Dan ada pandangan ulama kata tercapai juga kalau kita sembelih. Hak lebih tu kita makan semua. Tapi paling leceh lah. Boleh faham? Kita tak buat macam tu. Sebab kita nak korban, nak yang terbaik. Step yang kedua, tadi tu step yang pertama. Step yang kedua, dia sembelih binatang korban. Lepas tu, dia bagi kepada fakir miskin 1/3, 1/3 sahabat handai orang kaya, dan 1/3 lagi untuk dia. Hak tu yang step yang kedua yang sederhana yang kita buat. Yang terbaik lagi, macam Rasulullah SAW buat, sembelih, lepas tu ambillah hati ataupun sedikit daripada daging, kita makan untuk 1 kali makan. Maksudnya kita ambil, family kita ada 10 orang contoh. Ambillah 2,5 kilo, cukup lah. 3 kilo untuk sekali makan. Ambil 3 kilo sekali makan. Hak lebih tu bagi. Tak simpan langsung. Itu yang terbaik. Ya, yang afdal. Tapi ada lagi yang terbaik. Tapi itu yang terbaik. Tapi ada lagi yang terbaik, tapi di bawah tu kita tak makan apa pun langsung. Sembelih bagi semua ke orang. Tapi yang terbaik lagi seperti mana yang Rasulullah buat, ambil sikit barakah, kita bagi. Jadi selalunya kita tak buat macam tu, betul tak? Selalunya kita buat 1/3, 1/3. Tapi kadang-kadang juga kita buat macam kita buat luar negara kan. Kita bagi semua makan. Itu yang terbaik semua lah. Jadi minimum hak tadi tu.
kita makan banyak bagi ke orang sikit. Kita makan banyak bagi ke orang sikit. Jadi hak bagi orang makan banyak, kita makan sikit. Itu dua-dua berbeza. Jadi, macam tu kan rupanya. Jangan tu geleng kat belakang. Sudah. Lah Ustaz. Itu ada. Isyarat tu pun tak boleh. Apatah lagi kalau menyanggah. Lagi tak boleh. Itu adab yang perlu diraihkan. Kenapa disuruh macam tu? Semata-mata nak mendapat keberkatan pada ilmu. Bukan ustaz tu bagi berkat dah. Allah akan campur keberkatan kerana adab yang ada di dalam majlis tersebut. Jadi yang nak dapat manfaat tu penuntut dan guru. Okey, yang ketujuh. Bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama-sama duduk pada hadapan gurunya itu. Sambil kuliah ada. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tak tahulah, luar biasa kak. Jadi, tu tak boleh. Walaupun orang sebelah kita nak sembang kau, nak bagi tahu kau, kita tak suruh layan sangatlah, kita bagi tumpuan. Kalau kita layan, dia menyembang, confirm. Walaupun penting, tak apa. Umpama itu, main WhatsApp. Sama. Kita duduk sana-sana, kita duduk depan ni. Sama lah kan. Sebab kita berbisik-bisik dengan orang lain. Jadi, itu kena dihindari lah. Kenapa? Kalau kita duduk dalam majlis biasa pun, kita tak boleh orang ramai-ramai kan. Kita duduk dengan orang kawan kita. Lepas tu kita duduk tengok orang pula kan. Lagi tak boleh. Sebab apa? Membuka ruang orang sangka buruk. Dia orang ni sembang apa ni? Sembang sambil dia tengok orang kan. Orang akan sangka buruk. Kita pun akan sangka buruk dia. Oleh kerana itu, hindari. Itu je. Yang ke-8. Bahawa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Tetapi hendaklah ia duduk, tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam solat. Ini lagi tak buat. Tahu tak cara dia macam mana? Bila kita mengaji depan guru kan, kita tak boleh tak kepala sana, tak kepala sini, tak atas, tak bawah, tak pusing belakang. Tak boleh nak macam tu. Biasa tengok tak hak orang-orang yang budak-budak student yang mengaji, yang di depan mengaji di sekolah-sekolah yang memang sekolah mengaji kitab kan. Di tempat di Malaysia ni tak berapa banyak sangat, tapi di Indonesia banyak. Ada setengah tempat di Malaysia ala Turki pun ada. Kalau dia duduk, cara duduk macam mana? Duduk macam tahiyat awal. Duduk macam tahiyat awal. Duduk. Lepas tu, guru cakap, dengar. Tak ada apa. Duduk sengah, duduk dengar. Okay. Menulis sampai boleh tahan kah? Kalau paling ni pun duduk macam tahiyat akhir. Bersila no. Macam tu. Dia semua. Tapi tak apalah, kita tak kisahlah kan. Tapi yang dalam kitab ni bersila no. Sebab apabila kita bersila, dia akan jadi dia tak stabil. Jadi kita duduk dan memang tumbang. Orang kita tak biasa. Student kita pun tak biasa. Tapi di Indonesia saya biasa tengok dia orang, saya pun tak mampu kan. Tengok duduk macam tu, tumbang Allah. Tumbang ke kanan dan ke kiri. Dan itu dipanggil adab duduk di depan guru ketika belajar. Itulah yang berlaku malaikat yang datang. Malaikat itu berupa seorang pemuda
datang dalam majlis Nabi, Nabi duk tengah sampaikan syarah kepada sahabat, tiba-tiba ada seorang masuk kan. Masuk, sahabat pun tengok, dia ni kami tak kenal. Tapi pakai pakaian putih. Jadi tentulah kalau orang musafir, mestilah ada kesan-kesan debu. Ni tak ada kesan-kesan debu. Pakaian dia bersih. Siapa? Terus dan melulu jumpa Nabi SAW, dia duduk tahiyat awal, bertemu Nabi pun duduk tahiyat awal, bertemu lutut. Kalau bertemu lutut ni, kalau Nabi duduk tahiyat awal, dia pun main duduk awal dekat. Lepas tu, dia tanya soalan kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi jawab. Apa itu iman? Nabi jawab. Rukun iman Islam lah. Apa itu ihsan? Nabi jawab. Semua. Kemudian ditanya apa itu bila nak kiamat? Nabi kata tanda kiamat. Baru Nabi beritahu. Lepas habis itu, malaikat pun bergerak balik. Sahabat tadi, Rasulullah pun beritahu, kamu tahu tak siapa? Lepas kata tak tahu, Allahu'alam. Maka Nabi jawab, itulah malaikat Jibril. Datang nak mengajar kamu. Bukan mengajar aku. Bukan nak, dia tak tahu. Dia datang tu, dia tanya supaya mengajar kamu berkaitan dengan agama. Jadi, di situ ada soalan untuk mengajar orang. Ada soalan nak tahu jawapan. Ada soalan untuk nak memberitahu kepada orang lain. Kan? Jadi, itu dia antara dia lah. Dan tengok adab di situ, malaikat main di situ. Depan. Dia main berdepan. Jadi, begitulah keadaannya. Okey. Allah Akbar. Seterusnya, mana dia? Oh, yang ke-9. Bahawa jangan membanyakkan soal tatkala segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tatkala ia letih. Segan gurunya itu daripada berkata, maksudnya tak larat. Timbul perkataan segan. Bukan malas. Malas nak cakap, letih lah letih. Guru tu letih. Guru tu dah penat dah nak rehat. Guru tu tak nak cakap dah. Nak rehat kan. Kita jangan duk tanya. Ataupun guru tu duk tengah makan. Terus saya duk tanya, biar dia makan. Tapi orang kita dah time tu dia nak tanya. Kalau dia suat tu mulut, tak nak tanya soalan. Masa mana dia nak makan? Betul tak? Nak kunyah pun nak jawab makan, nak kunyah lagi. Banyak kerja pula. Tak ada adab. Walaupun dia guru tu layak. Tapi adab. Adab kita. Guru tu layak je. Tapi adab. Kalau guru yang jenis mulut tak jaga, dah. Kau ni bagi ke aku kerja lebih. Anda suruh makan. Suruh jawab lah. Masa mana nak jawab? Masa mana nak makan? Tadi orang dalam majlis tadi, orang suruh tanya, tak nak tanya. Okay. Jadi, tak payah. Kalau tempat makan tu suruh tanya, biar dia makan. Wah, habis dia makan, dia relax. Dia kata, aku ada apa, siapa nak tanya, orang aja. Ataupun masa time dia tak larat, dia nak relax, tu selalu tanya-tanya. Walaupun kita ada peluang, tapi kita tak perlu bertanya. Kerana waktu tu dia ada masa dia untuk istirahat. Ada setengah guru, kalau macam di pondok-pondok, di tempat-tempat pengajian khas, ada setengah guru, dia akan beritahu, jam sekian, jangan jumpa saya. Jadi anak murid tahulah, jam sekian, daripada zuhur sampai ke asar, tak boleh bertemu dengan gurunya. Walaupun mak bapak dia datang. Macam tu. Jadi anak murid pun tahu, ayah kalau nak jumpa dengan ustaz, tak boleh time ni, lepas asar boleh. Jadi masa tu penting. Okey. Yang ke-10, bahawa apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan akan gurunya itu. Jadi kalau guru tu berdiri, dia jangan berjalan, dia berdiri. Kalau dia duduk dekat guru lah, dia kena berdiri. Okey?
Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soal. Dia dah nak bangun, duk bertanya lagi sambil berjalan, sambil tanya. Kan? Jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai kepada rumahnya. Masa duduk tengah jalan-jalan, nak tanya soal itu, soal ini. Atau kepada tempat duduknya. Yang penting, kalau dia dah habis mengajar, dia nak bergerak, jangan tanya sambil jalan-jalan. Jangan tanya sambil dia nak bergerak. Itu tidak dibenarkan adab. Jadi, contoh, bila guru duduk dalam majlis, contohlah ni, guru bangun, anak murid tu bangun, dan guru tetap gerak lagi, anak murid tu jangan bergerak. Macam tu dia punya adab dia. Kalau saya tengok di pondok pesantren, di pesantren Indonesia, ada macam tu. Ni saya tengok sendirilah. Guru dia keluar daripada surau. Anak murid yang duduk dalam surau tu tak bergerak, semua berdiri. Ni semua nak keluar ni, semua nak keluar. Tapi tengok-tengok ada guru dia lalu, Pak Kiai dia lalu, yang lain semua berhenti, tunduk, macam tu. Berdiri, duduk macam tu. Boleh jalan, keluar kasut, memang dah guru sap je. Tak payah aku tengok, mana kasut aku? Siapa dah ambil dah? Tak ada. Kan, dia masuk, lepas tu dia bergerak. Dia keluar, dia berjalan. Anak murid yang dalam tu tak bergerak lagi. Tunggu lagi. Sampai agak 100 meter, barulah kat belakang ikut. Lepas tu, andai kata di tengah-tengah jalan tu, di jalan-jalan nak pergi ke rumah dia kak, ada santri-santri, pelajar-pelajar yang berada di kawasan tu, mereka akan tengok-tengok, cuk, berhenti dia. Mana Pak Kiai dia tahu, mesti dia berhenti. Sampai Pak Kiai dia lalu, baru ikut belakang. Pernah saya tengok masa sembahyang Jumaat. Kan sembahyang Jumaat di sana berjalan kaki. Bila berjalan kaki, Pak Kiai pun berjalan kaki. Dia berjalan kaki, dia ambil sunnah jalan kaki. Jauh juga. Kilo lebih agak lah. Bila dia keluar berjalan kaki, hak pelajar-pelajar ni, hak yang mana duduk jalan kaki dah ni, tiba-tiba nampak Pak Kiai kat belakang, berundur tepi, semua bagi jalan lalu. Kemudian hak yang belakang ikut. Pelan. Tak pun lah pocong. Tak ada. Tak ada. Dia hormat. Pak Kiai tu pergi, dia pun belakang sampai. Macam tu dia punya style. Ada. Yang seperti mana yang disebut dalam kitab. Kalau kita tengok di pondok kita ataupun di tempat-tempat kita ni kurang sikit. Waktu kurang. Kadang-kadang tak ada kan. Kadang terlalu kurang. Tapi di sana, budak-budak kecil diterangkan apatah lagi yang besar. Pak Ustaz. Dia panggil Pak Ustaz kan di sana ada Kiai. Kiai tu Ustaz. Pak Ustaz ni yang tu mengajar kelas-kelas bawah ni. Dia orang pun sama. Dia orang pun kalau jumpa Pak Kiai sama. Jadi kita tengok pelik lah sebab kita tak biasa. Tapi itulah caranya. Okey. Yang ke-11. Jangan jahat sangka. Maksudnya buruk sangka. Dengan gurunya itu pada segala perbuatan yang zahir yang menyalahi i'tiqadnya atau kesalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya. Kita jangan sangka buruk ataupun kita jangan cepat judge sangat dengan guru kita apabila dia berbeza di sudut apa yang kita faham. Maksudnya, contohlah. Kita faham bahawa makan berdiri tak boleh sebab guru ajar macam tu kan. Minum pun tak boleh berdiri ataupun lebih kurang macam tu kan. Tiba-tiba kita tengok tu guru kita makan, minum berdiri. Kita kata, betul kita terus sangka buruk pada cakap bukan.
Kita duduk sangka buruk tu. Orang yang makan berdiri sama. Jangan. Kita sangka buruk. Tak boleh. Sebab benda tu bukan benda yang haram. Itu benda yang masih lagi tak haram. Masih lagi dalam lingkungan makruh. Masih lagi ada perbicaraan, huraian lagi. Kita tak tanya, kenapa dia makan berdiri? Sedangkan dia kata tak boleh berdiri. Kenapa dia makan berdiri? Kenapa dia minum berdiri? Cuba kita perhatikan tengok. Oh, sebab apa? Mungkin ada sebab. Kursi tak ada ke, ataupun tempat basah ke. Kan Rasulullah pun pernah makan berdiri. Jadi, ada sebab. Kita kutuk dulu. Lepas tu orang bagi tahu, baru betul juga. Kita tak minta maaf terus, kita kutuk je dah. Awal lagi jangan duk sangka buruk. Jangan duk sangka buruk. Kita sangka ada sebabnya. Sebab dia orang alim, dia tahu lah. Kalau dia salah dengan Allah, bukan salah dengan kita. Kita duk argue dia buat apa, kita duk hukum dia buat apa, dia dengan Allah. Kita dengan dia kena jaga. Jangan sangka buruk terlalu cepat dengan guru yang kita belajar. Kita belajar sangka baik lagi. Sangka baik lagi baik. Kan? Okey. Tapi kebanyakan orang dia sangka buruk dulu. Kan? Dia sangka buruk dulu siap-siap. Betul? Rupanya salah. Oh, barulah minta maaf. Orang kita macam tu kan, dia suka buruk dulu. Apa salahnya sangka baik? Dengan orang pun biasa sama juga kita dengan orang, bukan guru kita pun. Kita tengok dia buat something. Benda tu taklah sampai haram sangat, tapi pelik. Kita pun sangka buruk. Kan? Sangka buruk kat dia. Tapi tak payah sangka buruk, sangka baik lagi baik daripada sangka buruk. Kan? Okey, seterusnya, kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Seperti contoh Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kan Nabi Musa kata Allah Ta'ala tanya, siapa yang lebih alim? Nabi Musa kata, akulah sebab dia Nabi kan. Dengan umat, siapa dia? Dia lah lebih alim. Allah Ta'ala kata, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Lepas tu, Nabi Musa kata, ya Allah tunjukkan aku siapa. Maka Allah aturkanlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kisah dalam surah Kahfi tu. Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir. Kan? Kata, bila jumpa dengan Nabi Khidir, itu berlaku perjalanan ilmu. Nabi Khidir letak satu syarat je. Apa dia? Jangan tanya apa-apa. Itu syarat. Jangan tanya. Apa yang aku buat, jangan komplain, jangan tanya. Berat tu. Sedangkan Nabi Musa Rasul. Jangan tanya, jangan komplain. Dia kata, okey, aku atur. Lepas tu, pertama sekali perjalanan melalui jalan laut. Nak kena naik sampan. Kan? Dan naik sampan, sampai seberang sana. Lepas tu, pucurkan sampan. Mana boleh tahan? Tanya. Mana boleh buat tu? Tak baik ni, bukan hak kita ni, hak orang. Aku dah beritahu kat kau. Jangan tanya. Diam. Minta maaf. Tu. Nampak tak? Dia cepat sangat menghukum. Itu nak bagi tahu kita. Jangan. Sebab apa? Apa yang dia buat itu, dia lebih tahu daripada kita. Kita ilmu kita setakat 20%. Ilmu dia mungkin 70-80%. Ada banyak lagi benda yang kita belum ketahui daripada selok-belok syariat. Macam Tok Guru Silat lah. Kan? Tok Guru Silat dia baru ajar berapa jurus je. Tiba-tiba kita tengok-tengok Tok Guru buat jurus lain. Tok Guru salah ni. Salah apa? Aku tak ajak lagi kan kau. Aku ajak macam ni. Tapi macam tu. Tapi ada lagi benda-benda lain yang boleh ni.
Tiba-tiba kau kata aku salah. Jangan. Sebab apa? Ilmu kita tak semua. Dia bukan nak ajak habis-habis lagi. Dia akan ajak step by step. Okey tak? Okey. Seterusnya, maka bahwasanya perbuatan Nabi Khidir alaihi salam memecahkan akan perahu orang yang tempat yang menumpang akan dia dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa, maka pada zahirnya perbuatan itu menyalahi akan syariat dan sebab itu maka ingkar Nabi Musa menyalahi syariat Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun ingkar. Memang betul lah, tapi dia letak syarat dah. Jangan kata. Jadi Nabi Musa tak ingat. Akan dia pada permulaannya tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat dan dengan sebab itulah Nabi Musa pada akhirnya perbuatannya itu membenar akan dia. Nabi Musa tu dia tanya sebab apa? Bukan dia nak komplain tapi dia menyalahi syariat dia. Betul lah Nabi Musa, betul lah. Tapi dah diletakkan syarat, jangan tanya. Mana boleh Rasul menegakkan kebenaran? Di situlah Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa bahawa ada lagi yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa alaihissalam. Jadi yang ke-11 tu, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di situ kalau kita tengok adab seorang murid dengan guru banyak. Dalam kisah tu saja. Adab murid dengan guru cukup banyak dalam kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Yang pertama, bila tu guru tu kata jangan tanya, jangan bertanya. Sebab dia tak izin. Kan? Nabi Khidir kata, kau jangan tanya apa-apa. Itu di antara lah. Yang kedua, kalau murid tu kena akur dengan perintah. Banyaklah lagi dalam itu. Jadi itu baru ke-11. 11 adab seorang murid dengan seorang guru. Begitulah keadaannya. Jadi untuk nak mendapat keberkatan ilmu, macam itulah yang kita kena lakukan. Sebab ilmu yang nak dicurahnya, disampaikan, ilmu yang nak meresap masuk kepala kita tu atas adab kita. Guru tu dia beritahu je. Dia mampu tak guru tu nak bagi semua faham? Tak mampu. Yang bagi faham tu siapa? Allah dah. Maka kefahaman tu akan masuk dengan apa? Dengan cara kita beradab. Baru boleh meresap. Kalau tak ada adab, ilmu tu akan terbang kepada orang yang beradab. Jadi, beza kan? Beza. Orang yang belajar ilmu dengan adab, orang yang belajar ilmu tanpa adab. Wallahu a'lam. Takat tu sana. Buku ni, kitab ni, diletakkan adab-adab dengan manusia di last sekali sebab untuk nak menjadikan takwa kita ni, nak jadi orang yang bertakwa ni, dia kena adab dengan Allah, adab dengan manusia. Adab yang manusia tu dengan guru, dengan adik Quran, dengan ibu bapa, kan? Dengan sahabat anda, itu semua tu orang yang paling terdekat dengan kita sesama manusia. Nanti kita tengok adab terhadap mak bapak kita pula. Wallahu alam, cukup dekat tu. Ada persoalan silakan. Kalau tak ada, kita teruskanlah dengan tangguh. Jadi benda ni kita boleh pesan. Kita boleh pesan kepada anak kita yang masih belajar walaupun universiti, sebab mereka masih ada guru. Kemudian kepada cucu cicit kita, kita kena berpesan. Tambah hari ni kes macam-macam. Jadi contohlah anda kata guru membuat kesilapan terhadap anak murid, manusia juga. Macam mana kita nak menangani? Tanganilah dengan elok. Bukan cara kurang ajar, bukan cara biadab. Kita tengok masyarakat hari ni biadab kan. Pergi jumpa sekolah, bawa parang.
Kan? Jangan guru tu kena posting belah ulu mana. Lepas tu, anak dia buat perangai, balik mengadu kat bapa, mak dia, bapa dia buat main parah. Cikgu dia lah cikgu perempuan. Kan? Kecut pun. Okey. Jadi, tak ada adab. Walaupun macam mana sekalipun, walaupun guru tu salah. Contohnya, walaupun guru salah, tak ada anak murid, mesti beretika. Cara untuk nak menangani. Bukan tidak. Cara untuk nak menyelesaikan itu mesti beretika. Jangan sampai keterlaluan. Kan? Kecuali lah sampai kes-kes jenayah yang mana perlu kepada mahkamah, itu buatlah. Tapi dengan cara yang berhemah. Bukan dengan cara yang kurang suapan tu. Wallahu a'lam. Cukup cakap pertanyaan. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita dapat perkongsian manfaat bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.